Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Aiman bin Ahmad Khairul Anwar Rahimi dari SMK Agama Sekamat dengan kod sekolah JRA 7001. Murid sejahtera bukan sekadar cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan jati diri yang kukuh. 5 ciri utama menjadi teras pembentukan murid iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Beradab bermaksud menjaga akhlak dan menghormati orang lain. Berilmu pula ialah sentiasa mencari dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Berkemahiran merujuk kepada kebolehan menguasai kemahiran semasa seperti teknologi dan komunikasi. Berdaya tahan ialah kekuatan untuk bangkit semula apabila berdepan cabaran. Manakala berkeyakinan ialah keberanian untuk melangkah dan menyelahkan potensi diri. Apabila semua ciri ini diterapkan, lahirlah generasi yang cemerlang, berakhlak tinggi dan bersedia menempuh dunia sebenar dengan yakin. Bersama kita lahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berwibawa.